Formula Kewangan 70-20-10 merupakan panduan asas pengurusan kewangan peribadi yang mudah, praktikal dan relevan untuk semua golongan. Dengan formula ini, 70% daripada pendapatan bulanan diperuntukkan untuk keperluan asas seperti sewa, bil, makanan, pengangkutan dan simpanan belanja hangus. 20% pula untuk kehendak, termasuk hiburan, melancong dan perbelanjaan gaya hidup. Maka 10% terakhir dikhaskan untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang. Namun dalam realiti hari ini, simpanan dalam bentuk tunai semata-mata terdedah kepada risiko inflasi. Nilai duit semakin susut, kuasa beli semakin lemah. Di sinilah elemen emas memainkan peranan penting. Dengan menukarkan sebahagian daripada 10% simpanan itu kepada emas fizikal, anda sebenarnya menyimpan dalam aset yang kalis inflasi dan terbukti menyimpan nilai jangka panjang. Sebagai contoh, jika pendapatan bulanan anda RM5,000, 10% bersamaan RM500. Daripada jumlah itu, anda boleh menyimpan sekurang-kurangnya RM100 ke dalam bentuk emas setiap bulan di akaun Gap. Dalam masa setahun, anda bukan sahaja menyimpan tetapi membina kekayaan dalam bentuk aset yang tidak jatuh nilai. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.